datang ke AYD kali ni dengan masalah aircon. Dan bila kita cek, memang nak kena convert ke sistem yang baru. Biasalah bila kereta dah lama, dah berusia, saja pada customer untuk buat pertukaran one set, kita upgrade ke Alza. Kita tukar barang yang original dan barang yang baru. Dan kita buat kat sini expansion valve, condenser dah mula leaking. Nampak tak ni di bahagian yang gelap-gelap ni. Dan kita upgrade sekali di bahagian kompresor. Saya tak pastilah dia pakai kompresor jenis apa ni, tapi kita ulang balik kompresor yang asal. Kita convert daripada sistem Myvi ke sistem Alza. Dan macam mana keadaan dia? Tengok di bahagian suction hose dua arah dia. Nampak tak tu? Basah. Bila tengok kat sini 8.2, 8.4. Nampak tu dia duduk turun lagi. Bila kita dah buat lagu ni, insya-Allah aircon kita akan jadi sejuk. Dan apa yang kita buat ni dapat memanjangkan lagi jangka hayat aircon tu. Dan buat hampa yang berada di sekitar kami di area Balai Pulau Alam Pulau Pinang mengalami masalah yang sama lagu ni juga, nak cari tempat untuk buat aircon apa, boleh datang cari kami di AYD Auto Service Balai Pulau Pulau Pinang. Kalau kata video ni bermanfaat, save video ni sebagai sumber rujukan hampa dan tolong repost video ni serta hilangkan button follow tepi saya. Sekali lagi info-info berkenaan dengan kereta hampa. Terima kasih. Assalamualaikum.